Energizer A76 bateri ataupun LR44 bateri. Ni type coin bateri ataupun button bateri. 1.5 volt brand Energizer. Satu pack ada 2 pieces. Sekarang bulan 3 2026, 18 hari bulan. Okey. Production date bulan 9 2025. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dah 6 bulan lah. Expiry date bulan 9 2028. Sekarang 26 bulan 3 27 28 3 4 5 6 7 8 9. Ada 2 tahun 6 bulan lagi lah untuk storage, boleh simpan. Okay, imported Energizer Philippines, Energizer Malaysia dan Sawit, Energizer Egypt. Okay, manufacturing made in China. Okay, 1.5 volt A76 ataupun LR44. Okay, buka. Kita ukur voltage dia berapa. Dekat rating kotak 1.5. Okay, A76 Energizer. Ni positif China, belakang ni negatif lah. Okay, tengok belakang satu negatif. Tengok voltage. Okay, set DC. Okay, 1.58 volt DC. Okay lah, penuh. Rating dia 1.5. Okay, kita cuba. Ini bateri lama. Bateri lama sebelah kiri. Okay, LR44. Okay, ini bateri lama sebelah kiri. Kalau ikut saiz, lebih kurang lagi saiz. Tebal, lebih kurang je. Okay, kiri lama ada karat-karat sikit. Oxidize. Yang baru ni Energizer. Ini yang kiri yang lama, dah karat-karat sikit lah. Ini yang baru. Ini tadi 1.5 something. Yang lama kita ukur. Yang lama ni boleh pakai lagi, cuma dah karat, so saya decide tukar. Okay, yang lama 1.459 volt DC. Yang baru 1.5 something lah. Okay, kita cuba pasang. Okay, cuba pasang kat ni kaliper. Okay, negatif kat bawah, positif kat atas lah. Positif kat atas. Positif kat atas. Positif kat atas, negatif kat bawah. Okay. Okay. Off. On. Okay, cuba kita buat 10 mm. Okay, 10 mm kat sini. Okay, betul. Okay, 10 mm. Kalau inci 0.39 inci. Cuba 20. Okay, betul 20. Okay, maknanya bateri okey lah. Kalau bateri weak, tanda-tanda dia kalau 20 mm dia ukur 10 je, dia ukur separuh. Itu tanda bateri weak lah. Okay, kita boleh kosong, off. Okay, kalau tak pakai biasa saya akan buka bateri.
supaya tak nak ada isu tiba-tiba berair bateri dalam ni ke, nanti rosak komponen elektronik ataupun PCB dalam ni. So selepas dah habis pakai, buka bateri, letak kat situ. Right,